crochet. Tunjuk toping apa yang korang akan dapat. Ini korang akan dapat bawang goreng, ayam, daun sup atau daun bawang, nanti chili oil. Dan sebenarnya kita ada telur masin tapi Aisyah terlupa nak beli. Oil dalam bekas ni Aisyah letak 24 plus ke atas grinder. Dan 25 nampak itulah tak kurang daripada 24. Akan pastikan korang dapat ayam banyak, alright? Don't worries. Nak makan gaul terus boleh, tak gaul boleh, terserah. My gosh, bau dia harum gila. Bismillahirrahmanirrahim. Yang korang akan dapat bubur ni full, okay? Full bekas. Aroma ayam tu, lepas kau dapat krip-krip daripada bawang goreng, setiap gigitan ada ayam, kepedasan daripada chili oil, asin sikit dan manis. So, korang jangan lupa untuk jumpa Aisyah dekat Keep Mall Desert Cafe Sungai Buloh. Jumpa dia di sana, kan? Bubur ayam crochet.